Okay, hi gang, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So bagi yang dah subscribe, terima kasih. Okay, bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe okay, supaya aku ni terus bersemangat untuk konten berkaitan hal-hal ayam di Malaysia ini. Okay, tentang hal ayam-ayam lah. Okay, so untuk hari ni konten kita, aku just nak buat vlog sikit ikut aktiviti random aku yang aku buat biasanya pagi-pagi. Selepas bagi ayam makan, biasanya aku akan bagi ayam makan dalam bekas tu. Satu bekas tu campuran nasi, dadak biasa, dadak telur dengan juga jagung, combine, basahkan and then bagi makan. So semua tu dah settle dah tadi dalam pukul berapa tadi lah, 9 lebih macam tu lah kot. Sekarang dah 10 lebih dah. Lepas settle buat live apa semua. So yang mana korang nak kenal aku dengan lebih lanjut, boleh pergi ke akaun TikTok, follow Alif Mini Farm. Nama sama je. Okay. So antara aktiviti aku yang aku akan buat biasanya petang-petang pagi-pagi macam ni, lepas bagi makan ayam ni, adalah duduk kat sini, perbekankan satu kursi ni, lepas tu tengok ayam kat sini, kawasan reban aku. Ini adalah perkara yang boleh dikatakan hampir setiap hari aku buat lah benda ni. Okay. So nanti insyaAllah kalau ada rezeki aku akan cuba review satu-satu pembaka yang ada dekat reban aku, lain mana apa semualah. Sebab kita ada beberapa ekor ayam. Pembaka kita ada LHK kat sana tu, pembaka tu. Lepas tu anak muda LHK kat sana tu tempat untuk ni kan, Syamor, Ratu Kambu. Sini Syamor juga, sini sana ada India Gigante. So mungkin kat sini kita boleh tengok sikit lah, kita spill sikit. Ni Syamor, import daripada Terah Unggal Farm daripada Indonesia. Lain Zatche mula. Okay, bapak dia Zatche, mak dia mula. So ni ayamnya Syamor Eropah. Berat hari tu 3.7 kot. Nanti try aku timbang balik. Saya kata try timbang balik, tengok berapa berat dia. So ini betina daripada Kobe Mamak No. Okay, Syamor Eropah juga. Berat 3.6 hari tu. Sekarang ni tengah meluruh bulu. So tengoklah nanti macam mana. So aku rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Thank you for watching dan okay, bye.